Ketibaan yang dihormati Encik Ezrin Muhaizi bin Haji Marzuki, Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Indra, diiringi oleh Yang Berusaha Cikgu Syamsul bin Syuaib Elias Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Indra, dan yang dihormati Naib Yang di-Pertua PIBG Tuan Haji Muhammad Umar bin Ahmad. Dipersilakan untuk mengambil tempat di atas pentas. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tanda cinta akan negara, majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku. Para hadirin diminta berdiri sedia. Ambil tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Perlis, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Ke arah rakyat Perlis bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Salam JPN Perlis, sehaluan menerajui kecemerlangan. Salam Perlis Leeds, salam Malaysia Madani. Hashtag Sri Indra Leeds, hashtag Sri Indra Educators, hashtag Sindra Kids, hashtag Sindra The Champions. Hadirin yang dimuliakan, dari Raub menuju Pontian, terus pula ke Kuala Perlis, harap semua berikan perhatian untuk kita mulakan majlis. Yang dihormati Encik Ezrin Muhaizi bin Haji Marzuki, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Seri Indra. Yang berusaha Cikgu Syamsul bin Syuaib Elias Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Indra. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Umar bin Ahmad, Naib Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Indra. Yang berusaha Cikgu Azwadi Azni Zani Rizanis bin Aziz, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Cikgu Nur Rashizan bin Rejab, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Cikgu Muhammad Zulfahmi bin Jasni, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang dihormati barisan EJK PIBG SK Seri Indra. Yang dikasihi barisan guru dan staf sekolah. Yang disayangi ibu bapa dan penjaga anak-anak didik SK Seri Indra sekalian. Selamat datang diucapkan ke Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Seri Indra untuk kali ke-42 dan diikuti dengan taklimat pentaksiran berasaskan sekolah PBS, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum PAJSK dan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK.
Bunga kemboja menghias beca, beca di bawah, lampu terpancar. Tangan ditadah, doa dibaca, agar majlis berjalan lancar. Baiklah para hadirin, sebelum majlis jauh dilayarkan, dipersilakan Ustaz Khozin Afif Elias Arif bin Kamat untuk membacakan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, berkatilah dan rahmatilah mesyuarat agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Sri Indra kali ke-42 kali ini ya Allah. Satukanlah hati-hati kami dalam usaha mendaulatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Kukuhkanlah kesatuan dan kerjasama antara kami demi merealisasikan visi dan misi sekolah yang kami cintai ini. Teguhkanlah muafakat dan eratkanlah semangat persaudaraan sepanjang kami bermesyuarat. Hindarilah kami daripada anasir-anasir negatif yang boleh merosakkan perpaduan kami. Ya Allah, Ya Qadiyal Hajat wa Ya Rafi'ad Darajat, berkatilah usaha-usaha kami di dalam menjadikan sekolah ini sekolah yang cemerlang, gemilang, terbilang, disegani dan dihormati, yang melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Rabbal Alamin, perbaikilah segala kesilapan dan kelemahan serta tunjukkanlah kami jalan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan. Ya Allahu, Ya Fattahu, Ya Alim, kurniakanlah kepada kami kebijaksanaan di dalam mengurus dan mentadbir persatuan ini. Hiasilah diri kami dengan sifat mahmudah dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan perelokkanlah diri kami dengan kesejahteraan. Allahumma dabbirna fa inna la nuhsinu tadbir. Allahumma altuf bina fa innaka ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Khozin Afif atas bacaan doa sebentar tadi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada kita mengikuti mesyuarat agung PIBG, satu sesi taklimat berkaitan PBS, PAJSK dan PKSK akan disampaikan oleh barisan pentadbiran dan guru bimbingan dan kaunseling sekolah. Jadi pihak sekolah berharap para ibu bapa dapat menunggu sehingga berakhirnya majlis pada hari ini. Hadirin sekalian, bersarang merebah di Kuala Langat, manis madunya apabila dimakan. Cuaca pagi bertambah hangat, ucapan guru besar kami tampilkan.
Moleklah kiranya majlis kita dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada yang berusaha, Cikgu Syamsul bin Syuaib Elias Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Indra. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Cikgu Suzana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Perlis, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Ke arah rakyat Perlis bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Salam JPM Perlis, sehaluan menerajui kecemerlangan. Salam Perlis Lead, salam Malaysia Madani. #SindraKid, #Sindra the Champion. Yang dihormati Encik Izrin Muhaizi bin Haji Mazruki, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Sri Indra, yang dihormati Encik Muhammad Omar bin Ahmad, Naib yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Sri Indra, yang dihormati Cikgu Azwadi, Guru Pelengkanan Pentadbiran, Cikgu Rashizan Mirjab, Guru Pelengkanan Haiwan Murid, Cikgu Muhammad Zulfahmi bin Jasni, Guru Pelengkanan Co-Curriculum, barisan guru-guru SK Sri Indra, seterusnya ibu bapa waris yang dirahmati Allah. Sebelum tu saya nak minta maaf sikit lah. Mungkin cara saya bercakap ni tak berapa nak lancar sebab saya baru lepas dia kena minor stroke. Jadi mungkin tak berapa nak ni lagi. Cakap dengan cikgu pun saya kurang lagi. Tapi hari ni saya cakap jugalah untuk sebab ada teks. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan taufik dan hidayahnya kita diberi kekuatan untuk terus teguh dan melangkah dengan gagah bagi menjayakan Mesyuarat Agung PIBG dan guru kali ke-42 Sekolah Kebangsaan Sri Indra pada hari yang penuh bermakna ini. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dan sokongan berterusan tuan-tuan dan puan-puan terhadap sekolah ini. Tanpa sokongan tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak mampu merealisasikan visi sekolah, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Sebagai pentadbir, saya yakin dan percaya seluruh warga pendidik dan ibu bapa telah berusaha dan akan terus berusaha menjalankan tugas dengan amanah dan penuh tanggungjawab sesuai sebagai suatu pasukan yang kuat dan padu bagi meningkatkan kecemerlangan akademik, co-curriculum dan sasiah ke arah bersama menuju kecemerlangan dengan tagline sekolah. Jadi sekolah ada tagline. Murid-murid kita semua tahu tagline ni, Sindra the Champion. Dia ada makna di sebalik Sindra the Champion. Apa saja yang kita murid-murid kita sertai, target kita adalah untuk menjadi juara. Hadirin sekalian, untuk pengetahuan semua, mesyuarat PIBG ini bukan saja medan perbincangan, malah satu platform penting bagi menyatukan fikiran, menyelaraskan usaha dan memperkukuhkan hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa demi kemajuan anak-anak didik kita. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Persatuan Ibu Bapa dan Guru adalah sebuah organisasi yang cukup signifikan dan penting terhadap perkembangan sesebuah sekolah. Tidak dapat dinafikan peranan dan tanggungjawab PIBG di sesebuah sekolah memberi kesan kepada kemajuan dan pencapaian sekolah, kerana PIBG menjadi medium atau wahana untuk mencetuskan pahala tuju dan matlamat sekolah ke arah kecemerlangan pendidikan. Pengurusan PIBG yang cemerlang akan melahirkan sekolah yang terbilang, dan ia bukanlah hanya angan-angan kosong semata-mata, malah diharapkan dapat diaplikasikan sepenuhnya bagi mencapai hasrat yang sama-sama kita inginkan. Kecemerlangan sesebuah organisasi atau persatuan amat bergantung kepada beberapa elemen yang perlu digerakkan secara bersama dan seiring. Oleh itu saya menyeru supaya kita sama bersatu tenaga dan menyumbang buah fikiran dalam membangunkan dan memajukan PIBG demi kecemerlangan pendidikan anak-anak murid. Hadirin sekalian, elemen perpaduan dalam kalangan adik adalah sangat penting yang akan membolehkan sesebuah organisasi itu memaksimumkan sumber tenaga, usaha dan buah fikiran ke arah kecemerlangan yang membanggakan. Saya juga berasa amat bangga atas kesungguhan dan kejayaan sekolah menempa nama dalam pelbagai program dan pertandingan sama ada di peringkat PKP, negeri, kebangsaan ataupun antarabangsa. Alhamdulillah, masa terus berlalu tanpa kita sedar. Banyak kecemerlangan dan kejayaan yang telah pihak sekolah kecapi sama ada dalam bidang akademik maupun dalam bidang co-curriculum.
Kalau saya nak cerita tahun 2024 punya pencapaian, saya rasa anak-anak kita telah menaikkan nama sekolah dalam pelbagai bidang. Dan yang terakhir sekali, bila pelajar tahun 6 tu sebagai satu benchmark, kita nak tengok mereka ke mana selepas tahun 6. Dan kita akui bahawa kebanyakan pelajar kita tempat dia ada di SMK Derma, yang mana yang parent pun nak SMK Derma, Lailatul Syarin, SMK Agama, SMK Agama Perempuan, selain daripada SBP dan juga MRSM. Cuma saya pun tak pasti kenapa ada segelintir pelajar kita yang tahun tingkatan 1 telah pun menarik diri daripada MRSM. Dah berada berapa bulan dah, tapi dia minta keluar. Saya pun tak pasti pasal apa. Saya tengah duduk bincang dengan waris dia, pasal apa dia tak maduk dah di MRSM, terutama di MRSM Berseri. Antara pencapaian yang telah dicapai sepanjang sesi awal 2025 ni ialah co-akademik ataupun lebih kepada kurikulum lah. Yang pertama, Johan bagi kategori bahasa Inggeris dan naik Johan bagi kategori bahasa Melayu dalam pertandingan pembaca Bestari Nilam, serta telah mewakili Perlis ke saringan pertandingan pembaca Bestari Nilam di peringkat kebangsaan secara atas talian. Naik Johan dalam pertandingan sanggar bahasa kategori sajak, Johan dalam pertandingan sanggar bahasa kategori lagu puisi. Dan yang terkini, emas dalam Expo Reka Cipta Unimap 2025, Ereka 2025 peringkat antarabangsa. Johan pertandingan kuis tata bahasa peringkat negeri Perlis. Johan dalam pertandingan soccerboard peringkat negeri Perlis. Tempat kelima dalam KGL English Competition peringkat kebangsaan. Dalam co-curriculum pula, mendapat emas, perak dan kategori sekolah terbaik kategori perempuan dalam kejuaraan catur MSSPS dan akan mewakili Perlis ke peringkat kebangsaan. Johan naik Johan dan tempat keempat kategori lelaki 12 tahun dalam kejuaraan squash MSSPS. Johan dan tempat ketiga kategori perempuan 12 tahun dalam kejohanan squash MSSPS. Tempat kedua dan ketiga dalam kejohanan akuatik MSSPS. Top 10 kejohanan tempin bowling dan akan mewakili Perlis dalam MSSM. Tempat ke-6 kejohanan Mantadesa MSSPS kategori bawah 12 tahun. Jadi anak-anak kita yang telah berjaya di peringkat negeri ni akan mewakili negeri ke peringkat MSSM. Jadi terima kasih kepada PABG lah, sebab kita telah putuskan setiap seorang murid yang menyertai negeri dalam MSSM akan menerima, MSSM saja akan menerima sumbangan sedikit, sumbangan 100 orang. Ni hasil daripada sumbangan tuan-tuan dan perempuan lah. Jika saya ingin senaraikan semua penglibatan murid-murid kita, sudah pasti akan mengambil masa yang panjang. Inilah antara sebahagian pencapaian murid yang cuba saya senaraikan buat pengetahuan semua. Dalam usaha kita untuk menjana kecemerlangan ini, pihak PABG sentiasa menyokong pihak sekolah dalam pelbagai aktiviti. Pihak PABG juga banyak memberi sumbangan dalam bentuk tenaga dan kewangan untuk pelbagai aktiviti sekolah. Sumbangan yang PABG berikan dalam menjayakan semua aktiviti ini adalah hasil sumbangan ibu bapa kepada tabung PABG. Oleh itu, saya menyeru kepada ibu bapa agar terus menyumbang kepada tabung PABG untuk kita sama-sama terus menjana dan merancang pelbagai aktiviti yang menyumbang kepada kecemerlangan anak-anak kita. Hadirin sekalian, kecemerlangan sesebuah sekolah bukan saja bergantung kepada hebatnya guru mengajar, pakarnya pihak pentadbir mengurus sekolah, malah perlu seiring dengan komitmen ibu bapa. Kita tidak boleh lepas tangan menyerahkan bulat-bulat urusan mendidik anak-anak kepada pihak sekolah. Jika pihak sekolah mengambil tahu segala tindak tanduk anak-anak dari sekecil-kecil salah laku, umpamanya datang lewat, kepada sebesar-besar masalah, umpamanya merosakkan harta benda sekolah, itu menggambarkan kecaknaan guru-guru dan pihak sekolah terhadap anak-anak. Pesanlah selalu kepada anak-anak untuk sentiasa menjaga harta benda sekolah seperti menjaga harta benda di rumah sendiri. Hadirin sekalian, sempadan dengan Mesyuarat Agung PABG kali ini, marilah kita menggunakan pendekatan musyawarah jika timbul sebarang masalah atau salah faham sama kita. Masalah disiplin dan tingkah laku anak-anak perlu ditangani bersama. Para guru sangat berbesar hati jika ibu bapa sentiasa mengambil berat dengan disiplin anak-anak di rumah agar di sekolah disiplin mereka turut terkawal. Akhir kata, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang hadir dalam majlis pada hari ini. Kehadiran ibu bapa menggambarkan kesungguhan dan komitmen untuk meningkatkan kecemerlangan anak-anak pada masa hadapan.
Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Burung kenari terbang ke desa, hinggap sebentar di dahan pulasan. Amat diberi Tuan Guru Besar sepenuh rasa, semangat berkobar seiring wawasan. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Syamsul bin Shu'aib alias Yaakob atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Baiklah, bunga melati di luar pagar dipetik oleh si gadis bunian. Ucapan aluan telah didengar, tiba kini saat perasmian. Untuk itu, majlis dengan ini mempersilakan yang dihormati Encik Ezrin Muhaizi bin Haji Marzuki yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Indra untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Mesyuaran Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Seri Indra kali ke-42. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Awal saya bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis Yang Berusaha Cikgu Syamsul bin Shu'aib alias Yaakob, Tuan Guru Besar SK Seri Indra, merangkap penasihat PIBG SK Seri Indra, Yang Berusaha guru-guru penolong kanan, Cikgu Wadi, Cikgu Rashiza, Cikgu Zul, yang dihormati Ustaz Omar, Naib yang di-Pertua PIBG SK Seri Indra, Ustazah Hairuniza, Puan Setiausaha, Teacher Husna, Puan Mendahari, barisan AJK PIBG yang saya kasihi semuanya, yang saya hormati barisan guru-guru cemerlang SK Seri Indra, seterusnya yang saya muliakan dan saya hormati barisan waris, barisan ibu bapa yang hadir pada hari ini. Pertamanya saya ingin minta maaf kerana kita drag sikit tadi, bagi ambil masa sikit dalam sekitar 15 minit untuk kita lewatkan supaya lebih ramai kehadiran. Tadi kita tengok dalam pukul 8.30 tu masih lagi kosong, masih lagi ada lapang lagi, jadi kita minta ambil masa sekejap untuk kita dapat tunggu ibu bapa yang terkemudian untuk sama-sama dapat bersama kita pada majlis pada hari ini, insyaAllah. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya para ibu bapa yang dapat hadir pada hari ini, memberi komitmen yang saya kira menunjukkan satu sikap ibu bapa yang mengambil berat dan prihatin bukan sahaja kepada anak-anak pastinya, tetapi juga kepada semua aktiviti dan program sekolah. Bermaksud kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh hadir pada mesyuarat agung, saya optimis dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan akan lebih banyak aktif di dalam sarana program-program dan juga melibatkan kemenjadian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, khususnya yang mewakili sekolah. Pastinya kita akan melihat tuan-tuan dan puan-puan, khususnya yang berada di hadapan saya ini, mungkin akan mengiringi dan sepanjang latihan dan juga sepanjang kejohanan yang akan diadakan maupun yang sudah diadakan sepanjang tahun ini, insya-Allah. Dan saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga tahniah kepada Jawatan Kuasa Kerja Mesyuarat Agung pada hari ini yang bertungkus lumus untuk menyiapkan. Saya tengok mood pun cantik, macam mood masih lagi dalam suasana Syawal lagi ya. Tetapi mood yang sangat welcoming. Hari ini pun saya tengok pagi ini sejuk santai. Jadi cuma kalau kata ni boleh minum air dulu, kok rasa mengantuk ke apa, sebab nanti ke depan nanti kita akan ada satu taklimat yang ni kelainan yang kita akan bawakan. Yang ni insya-Allah kita akan cuba libatkan sebanyak mungkin ibu bapa dan juga waris, terutamanya di tahap 2, kerana kita melihat
Sebab saya selalulah tengok follow dalam Facebook, saya follow dalam Facebook sekolah-sekolah berasrama penuh MRSM ni, rayuan kalau tuan-tuan pernah lihat dalam tu, banyak lagi ibu bapa yang tidak cakna ataupun tidak faham konsep yang kita namakan PAJSK. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang ada di sini, insya-Allah saya rasa kebanyakannya faham apa itu PAJSK. Tetapi apa yang kita nak cuba terapkan, bermula selepas mesyuarat agung ini, satu usaha dan juga simbolik kepada usaha PIBG bersama-sama dengan sekolah, dalam bukan saja kita nak memperkasakan anak-anak kita, nak mempersiapkan mereka, nak menyediakan mereka di platform menengah nanti ke sekolah-sekolah yang terpilih, sekolah-sekolah bagus, tak kisahlah sama ada di negeri Perlis, sama ada sekolah harian macam sekolah Derma, sekolah Putra, ataupun sekolah-sekolah khusus. Sekolah khusus ni seperti sekolah berasrama penuh, kemudian sekolah menengah kebangsaan agama macam agama Arau, kemudian sekolah teknik KV, dan juga MRSM. Dan juga tidak lupa, mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang belum aware ataupun tidak tahu, mungkin ada yang tahu kewujudan sekolah-sekolah khas seperti sekolah seni, sekolah sukan, yang mana semua ini sebenarnya bertitik tolak bagaimana kesinambungan itu daripada kita semua, daripada ibu bapa. Bermaksud selain daripada sekolah ataupun guru-guru yang perlu untuk nak cakna ataupun nak identify, kenal pasti bakat ataupun kecenderungan anak-anak ini, ibu bapa itu sendiri yang memainkan peranan untuk nak berbentuk ataupun nak fokus ke mana hala tuju mereka selepas ini. Itu kita di Sri Indra, di PIBG di sini, kita tekankan Sri Indra adalah platform kita nak fokus kepada kemenjadian murid-murid, pertamanya STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Maksud dia sains dan matematik itu di sini kita nak perkukuhkan, dan pada masa yang sama kita nak, untuk nak masuk sekolah-sekolah khusus ni, dia kena balance. Bermaksud PAJSK ni kita tengok nanti. Jadi tuan-tuan akan dengar taklimat bagaimana untuk nak bagi satu balance ataupun dari segi keseimbangan dari segi akademik, co-akademik dan juga co-curriculum, supaya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan bila buat permohonan nanti kita tak jadi hairan pasal apa anak kita tak dapat. Maksudnya kita rasa anak kita dah cukup bagus dekat sini, masuk macam-macam apa semua, tetapi bagaimana kita nak skor markah PAJSK ni supaya kita dapat yang tinggi dan anak kita akan dapat melanjut pelajaran ke tempat yang mereka ingini. Okey? Dan inilah salah satu saya rasa boleh kata saya bagi tahu dekat Tuan Guru Besar, kita buat terus selepas mesyuarat agung. Kita tak boleh tunggu sebab sekarang ni dah bulan 4 dan PAJSK ni juga sebenarnya melibatkan bukan sahaja pelajar tahun 6 dan juga waris tahun 6, tetapi juga dia sepatutnya bermula dari tahap 2, iaitu bermula dari tahun 4. Tahun 4 tu kita dah tahu dah ke mana hala tuju anak-anak kita. Kalau dia hebat main bola, kita pulun, tetapi pada masa yang sama apa lagi benda yang kita nak masukkan dia dalam aktiviti supaya markah PAJSK tu akan jadi seimbang dan tinggi. Okey? Sebab ada orang dia sekadar melihat markah PKSK. Kalau nak masuk SBP ni PKSK, penilaian untuk apa? Kemasukan sekolah khusus, PKSK, ataupun MRSM UPKK. Dia ada interview semua tu kan. Yang tu ada merit dia, ada pemberat dia. Tetapi PAJSK ni banyak orang terlepas pandang. Contohnya saya bagi kita anak kita juara dalam satu sukan, memang sampai ke peringkat yang tertinggi dia ambil. Tetapi bila kita cek dalam PAJSK, dia hanya menyumbang untuk
satu bahagian je daripada banyak bahagian lagi. Bermaksud kita duk pulung yang tu je. Kita duk pulung yang tu, tetapi pada masa yang sama kita tak identify benda lain dalam PJSK untuk kita nak perkasakan dia. Jadi yang itulah yang penting. Yang ni nanti tuan-tuan dan puan-puan akan dengar daripada guru pembimbing yang akan bagi taklimat, supaya saya nak kalau boleh semua ibu bapa, khususnya waris di Sri Indra ni cakna, dan kalau boleh ada dah master dah benda ni. Kalau ibu bapa sekolah lain tanya, kita boleh tolong jadi sebagai duta untuk nak bantu mereka. Jadi at least kita juga dapat menyumbang kepada kemenjadian murid-murid yang lain. Dan yang keduanya, itu yang pertama. Keduanya, dari untuk Mesyuarat Agung tahun ini, insya-Allah kita selain daripada taklimat ni sebagai salah satu usaha yang pertama, yang keduanya kita nak jadikan usaha ini berterusan dengan saya, insya-Allah di peringkat PIBG, AJK PIBG, kita akan mengusulkan dalam mesyuarat nanti. Saya bagi tahu awal untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, setiap aliran ataupun setiap tahun, bermula tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, kesemua ini kita akan di pihak PIBG kita akan berikan peruntukan satu dana khusus untuk program kecemerlangan, dan kita cadangkan setiap aliran ini RM1,000 untuk tahun ini, bermaksud RM6,000 untuk perjalanan program kecemerlangan di luar yang dirancangkan oleh takwim sekolah bersama-sama dengan oleh pihak PIBG, pihak sarana dan juga pihak sekolah. Bermaksud nanti setiap RM1,000 ini maksimum yang kita peruntukkan untuk peringkat permulaan. Kalau dari segi ini, maksudnya kita tidak ada kita perlukan tuan-tuan dan puan-puan untuk sumbangkan idea, khususnya di peringkat sarana, ketua-ketua sarana, untuk mengusulkan kepada PIBG dan sekolah bagaimana nak menggunakan peruntukan ini untuk tujuan program kecemerlangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab selalu orang kata kalau bayar yuran ni, sumbangan ni duk dapat dekat tahap 2 banyak. Jadi yang ni kita bagi sama banyak. Kita bagi sama banyak, dan alhamdulillah berkat daripada, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan juga yang menyumbang. Kita jalankan untuk julung kalinya, dan kita harap perkara ini akan menjadi satu contoh dan juga sebagai satu komitmen kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk teruskan menyumbang supaya kita dapat adakan setiap tahun. Saya bagi contoh, contohlah, ini contoh. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan di peringkat sarana setiap aliran ni, setiap tahun 6 ke tahun 5 ada idea nak buat yang masing-masing, tetapi kena involvement itu untuk setiap orang. Contohnya seperti kalau tahun 6 ni mungkin nak fokus kepada ujian PKSK ataupun UKKM, mungkin nak buat bengkel, nak panggil orang luar, nak panggil guru-guru pakar dari luar untuk nak buat latihan di hujung tahun nanti. Jadi tuan-tuan boleh cadangkan. Seperti contohnya tahun 5, aliran tahun 5 nak fokus kepada kelas tambahan untuk UPKK, ujian penilaian kelas KAFA. Sebab walaupun majoriti tak ambil, walaupun ada yang tak ambil, tetapi majoriti ambil KAFA. Jadi mungkin kalau nak fokus nak buat kelas tambahan, jadi boleh usulkan. Dia tak semestinya program kecemerlangan itu akan berlangsung sekali saja dengan nilai yang kita bagi dana tu. Mungkin nak buat tiap-tiap minggu dengan peruntukan sekian-sekian tu, tetapi kalau ada lebihan, maksudnya bajet tu lebih, sarana top up, mungkin 1,500 perlukan. Maksudnya 500 ini ambil daripada kutipan daripada sarana. Maksudnya komitmen daripada tuan-tuan dan puan-puan juga. Jadi ini salah satu kita nak initiate lah, kita nak mulakan supaya benda ni akan terlangsung. Dan untuk tahap 1 pula saya bagi idea lah,
Contohnya saya banyak involve dengan tuan guru besar dan juga pihak pentadbir. Kita kalau boleh azam kita kalau boleh kita tak nak ada keciciran dari segi literasi dan numerasi di sekolah ini. Nampak kita jangan ingat sekolah ni tak ada yang tak pandai membaca lagi, tak pandai mengira, ya. Maksudnya masih ada. Dan kita kalau boleh bila sampai di tahun 3 ni benda tu dah sifar. Dah tak ada. Jadi sekolah dah memainkan peranan, dia ada dia punya kelas bimbingan apa semua, tetapi saya berharap dengan peruntukan ini pun dia mampu untuk nak menambahkan dari segi usaha daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu mereka. Sebab apabila kita membantu anak-anak yang tercicir sebab lambat membaca, lambat nak boleh mengira ni, dia sebenarnya membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan juga. Sebab saya yakin kebanyakan anak tuan-tuan dan puan-puan ni pun fast learner. Okey. Tapi kalau nak jadi fast learner ni, kita tak boleh nak pergi ke depan dengan laju, sebab kita tak boleh nak tinggalkan orang yang kat belakang. Jadi kita tak mahu yang tu. Kita nak sama-sama kita bergerak. Jadi macam mana kita nak kena bantu mereka yang ada kat belakang ni untuk sama-sama boleh catch up dengan cepat. Jadi benda ni adalah salah satu benda yang walaupun nampak remeh dan minor sahaja, tetapi ia akan memberi satu impak ataupun kesan yang besar kepada rantaian untuk takwim sekolah. Dan kita kalau boleh kita nak cepat benda tu, sebab kita tahulah budak-budak sekarang ni bukanlah macam kita dulu-dulu. Sekarang ni semuanya dia orang nak cepat, dia orang nak fast result. Sebab dunia digital, dunia pada masa sekarang ni, itulah yang kita mahu suka ataupun tidak, itulah anak-anak kita. Kita kita nak hold dia orang ataupun kita nak biarkan mereka tertunggu-tunggu, dia akan jadi satu keresahan kepada mereka. Jadi kita tak mahu yang tu. Jadi saya harap dalam mesyuarat agung kali ini tuan-tuan boleh suarakan idea-idea tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada idea dan yang tidak ada dalam usul, silakan. Kita nak sama-sama dapat buah fikiran dan idea daripada tuan-tuan supaya kita dapat banyakkan lagi program bersama PIBG, sarana dan juga pihak sekolah, insya-Allah. Dan saya juga ingin mengucapkan, tidak lupa sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak sekolah dan juga tuan-tuan juga sebagai waris atas kejayaan anak-anak Sri Indra sepanjang tahun lepas dan juga sepanjang yang sudah berlangsung sepanjang dalam takwim 2025 ini. Dan kita sedia maklum bahawa tahun ini dia jadi tahun yang kompres. Tahun yang nak kena cram dari segi perjalanan. Kita tak terasa sebab kita tak ada exam. Tapi kalau tuan-tuan ada anak di sekolah menengah dia a bit compress sebab nak kena ligan nak kena kejar dengan hujung tahun. Nak kena habiskan semua silibus dan juga modul, sebab tahun depan kalau ni dia akan bermula pada Januari takwim. Jadi back to original. Dia tak ada lagi 2024, 2025, 26. Dia tahun tu lah yang tu. Jadi itu pun satu cabaran di mana pihak sekolah pun ada program yang perlu dihabiskan. Jadi saya harap dia akan mendapat kerjasama dan bantuan daripada ibu bapa juga dalam untuk menjayakan segala takwim yang diatur oleh pihak sekolah. Jadi saya rasa insya-Allah saya doakan agar majlis mesyuarat agung tahunan SK Sri Indra pada tahun ini berjalan dengan lancar dan kita harapkan semua urusan dipermudahkan oleh Allah. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan mesyuarat agung tahunan SK Sri Indra bagi kali ke-42 tahun 2025 dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Encik Ezri Muhaizi bin Haji Marzuki yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Indra atas kesudian menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa Sekolah Kebangsaan Sri Indra kali ke-42 untuk tahun 2025.
Baiklah para hadirin, sebelum majlis kita teruskan, pihak sekolah ingin mewar-warkan bahawa tarikh bagi ujian pertengahan sesi akademik ialah pada 16 hingga 20 Jun 2025. Saya ulang, tarikh untuk ujian pertengahan sesi akademik ialah pada tanggal 16 hingga 20 Jun 2025. Jadi diharapkan semua ibu bapa, waris, penjaga memastikan anak-anak didik semua bersedialah untuk ujian pertengahan sesi akademik. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menyerahkan majlis kepada Yang Dihormati Encik Ezrin Muhaizi bin Haji Marzuki, Tuan Yang Dipertua PIBG. Untuk itu, diminta Tuan YDP, Tuan NYDP, Tuan Guru Besar EJK PIBG mengambil tempat duduk masing-masing di hadapan. Dipersilakan. Okey, Tuan YDP bagi rest 5 minit. Okey, take 5. Okey, sekejap.